Antara doa saya, nak tengok dia bahagia juga. Begitulah luahan pelakon Nora Danish yang mengakui dia berasa senang hati apabila melihat bekas suaminya, Nadim Nazri, kini menemui kebahagiaan bersama kekasih baharu yang juga pelakon, Nadia Bryan. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe drama tu. Menurut laporan Cosmo, Nora menegaskan bahawa apapun yang telah berlaku antara mereka sebelum ini dan apa sahaja yang bakal terjadi pada masa hadapan, Nadim tetap seorang bapa kepada anak mereka. Nadim berhak untuk bahagia. Walaupun kami dah memilih untuk berpisah, tak bermakna saya membencinya. Dia tetap susuk yang pernah saya kenali dan cintai suatu ketika dahulu sampai kami ada anak bersama. Untuk itu selama-lamanya dia ada satu tempat yang istimewa dalam jiwa saya, katanya kepada portal berita tersebut. Ketika ditanya sama ada dia pernah bertemu atau terserempak secara peribadi dengan Nadia, Nora menjawab ringkas, "Setakat ini belum ada." Sejujurnya saya tahu fasal mereka pun dengan gambar yang dikongsikan. Macam kalian juga. Tengok gambar yang kalian tulis, barulah saya nampak. Itu sahajalah dan saya memang tiada masalah dengan rakan-rakan artis yang lain. Dalam pada itu, apabila diajukan soalan mengenai reaksi anak mereka, Mohamed Nekail Nadim, terhadap kehadiran Nadia dalam kehidupan bapanya, Nora memaklumkan bahawa anaknya seorang yang matang dan mudah menyesuaikan diri dalam apa jua situasi.